Jemput makan. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ni Rozet nak share resepi favourite bapak-bapak suka sangat. Rozet nak buat ayam masak kicap kerisik. Okey, jom kita start. Ayam ni Rozet nak siang dulu. Sahabat, jangan lupa dapatkan koleksi pisau dari Rozet. Cara yang dapatkannya boleh tengok dekat description. Ada link website ataupun boleh dapatkan di kiri video ini. Terima kasih anda dapatkan. Jom kita masak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayam ni, terserah sahabat nak besar macam mana. Okay. Kaki. 2. Ini. Rozet buat potong 3. Bismillah. 1. Okey. 3. Alhamdulillah. Jom kita basuh. Kita basuh bersih. Buang yang ni pakai ibu jari macam biasa. Rozet kalau buat macam ni kan, buang semua ni rasa puas hati. Ada orang kalau buat ayam masak kicap ni dia suka potong kecil-kecil. Senang kan bila makan tu. Ini kena banyak gigit sikit lah kalau besar. Dah bersih, sekarang Rozet nak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom sahabat, Rozet kenalkan bahan-bahannya. Dekat sini ada ayam yang dah siap basuh bersih. Kita kena goreng, sebelum tu kita perap dengan serbuk kunyit dan garam. Ini bahan yang perlu kisar lumat. Ada bawang merah, bawang putih, cili kering, 4 sekawan, sos tiram, kicap lemak manis. Ini bahan penting kerisik. Ini kerisik Rozet buat sendiri. Kalau sahabat beli, kena beli yang dia sedap, tak pahit, tak bau hangit. Dan ini bahan hiasan, ada cili padi merah, cili padi hijau dengan bawang besar. Untuk kerisik ni penting sebabnya kena cari yang sedap. Kalau dapat yang pahit, bau hapak tu jadi tak sedap. Okey. Mula-mula sekali ayam ni kita nak perap dulu. Garam, kunyit. Gaul sampai rata. Okey, dah sebati dah ni. Semua dah berwarna kuning. Okey, ready untuk kita goreng. Bismillah. Sediakan kuali. Masukkan minyak secukupnya untuk goreng ayam. Okey, cukup. Sekarang Rozet nak ready untuk kuah kicap. Kita kisar dulu bahan-bahan ni. Ada bawang merah. Kecilkan dia sikit. Senang sikit nak kisar. Okey. Bawang putih. Cili kering. Air secukupnya. Kisar lumat. Minyak dah panas, ready untuk kita goreng. Bismillah. Letak ayam. Rozet letak semua je. Muat tu. Untuk ayam ni Rozet goreng sehingga dia masak. Api cantik. Okey, ready untuk kita balikkan. Ayam ni Rozet goreng sepenuhnya bagi dia masak betul-betul. Sebabnya nanti bila kita buat kuah kicap tu, proses memasak tak makan masa yang lama. Sebab ayam dah tahu-tahu memang dah masak sempurna. Rozet tengok ni, dia dah kecut sikit. Maksudnya dia dah masak dah. Boleh angkat dah. Tinggal sikit, tumis 4 sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Terus letak bahan yang kita kisar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah air. Masak sampai dia pecah minyak. Cili dah pecah minyak dah.
Tu, cantik dah minyak naik atas. Masukkan ayam. Sos tiram. Kicap lemak manis. Tambah air secukupnya untuk kuah. Kasih kacau. Kalau macam ni kan, Rozet bagi dia pecah minyak untuk kali kedua bersama-sama ayam. Sementara tu, Rozet nak potong dulu bawang besar, kita nak buat hiasan. Cukup. Ini dia dah pecah minyak untuk kali kedua. Dekat atas tu dah nampak minyak terapung. Masukkan kerisik. Rozet pakai dalam 2 sudu macam tu. Sedikit garam. Sedikit perasa. Okey, cukup. Tambah sikit air lagi untuk kuah. Kacau dia. Tunggu ayam masak kicap ni mendidih. Last sekali kita letak bawang merah, cili padi merah, cili padi hijau. Kacau-kacau. Macam ni dah siap dah lah. Mesti bapak suka ni. Ni favourite bapak. Nampak tu. Kita angkat. Bismillah. Puhu. Jemput makan. Sebelum makan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bahagian apa ni cameraman? Puhu. 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 Cili sikit. Kuah. Dalam kamera nampak warna merah ke gelap? Ni, kita punya kuah. Dia sedang-sedang. Sedang-sedang. Dia sebenarnya warna dia gelap. Mungkin sebab lighting dah kurang. Okey, Rozet makan ya. Kita one bite terus. Bismillahirrahmanirrahim. Comot. Macam mana bapak ajar, macam inilah hasilnya. Okey. Suapan pertama untuk sahabat. Rasa dia lain daripada ayam masak kicap yang biasa tu. Sebab dia tambah kerisik. Ada rasa lemak-lemak kerisik. Cili ni kalau kita tak pedas, kena picik-picik dia macam ni. Bagi keluar dia punya biji-biji tu, ambil kuah. Manduk oh, sedap. Cameraman rasa. Dia dah picit lada dah. Ayam, kuah, bawang. Ayam ni kena rata. Sahabat kena try tau. Dia rasa dia bukan macam ayam masak kicap biasa. Dia rasa dia macam ayam masak hitam pun ada, tapi tengah-tengah antara ayam masak hitam dengan ayam masak kicap. Sebab ada kerisik tu yang istimewa tu. Licin. Bye-bye, jumpa dalam video. Assalamualaikum.